Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan kedaulatan undang-undang, Akak pernah tak tengok video tu? Pernah? Pernah. Apa pendapat akak tentang iklan tu? Rasa macam terharu sebab benda tu ikrar tu kita dah jarang ucap selepas habis sekolah kan. So rasa bila dengar balik tu rasa lega sikit. Ikrar tu adalah sebuah janji lah. Ikrar tu bila kita cakap satu janji. Soalan terakhir, apa pesanan akak sempena Hari Kemerdekaan yang akan datang ni? Apa pesanan akak yang akak boleh sampai kepada semua rakyat Malaysia? Saya mengucapkan selamat Hari Merdeka. Semoga semua rakyat satu padu. Dan saya harap rakyat Malaysia akan terus ingat apa ikrar yang telah dilafazkan sejak kecil hingga sekarang. Berpegang kepada kita punya rukun negara dan ikrar. Dan semoga rakyat kita bersatu walaupun berbeza agama, bangsa dan kaum.